Orang cakap betul, dia kata orang tu bohong. Tuan-tuan, kita ke arah itu. Saya belajar bidang hadis. Kadang-kadang kita nilai hadis yang masyhur dalam masyarakat, tetapi ia dihukum palsu oleh ulama hadis. Tiba-tiba orang kata saya bohong. Jangan percaya dia ni bohong masyarakat, sampai saya kena keluarkan sijil. Mula-mula dia kata kita tipu masyarakat, tak ada kelayakan, kita bagi keluar sijil. Ni sijil saya. Sip baik, keputusan bagus sikit. Kau tak segan jangan nak tunjuk. Lepas keluar keputusan, dia kata ini semua bangga diri. Pulak dah. Saya nak baca beberapa hadis berkaitan dengan akhir zaman. Yang pertama, Nabi sebut tentang, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi menyebut, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Dalam riwayat lain menyebut sanawatun khadda'ah yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu al-kha'in wa yukhawwanu al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qulna wa ma ar-ruwaybidah ya Rasulullah? Qala ar-rajul at-tafih yatakallam fi amril 'ammah. Nabi sebut dalam hadis yang mana 1400 tahun dulu, hari ini berlaku sungguh. Apa Nabi kata? Akan datang ke atas manusia sanawatun khadda'at, beberapa tahun-tahun yang menipu. Bukan tahun tu yang menipu, tapi tahun itu banyak penipuan, kerana orang yang hidup dalam tahun-tahun tu penuh dengan pembohongan, sehingga nak cari orang yang bercakap benar pun susah. Minta bercakap benar pun susah, cakap bagi betul pun susah, memikirkan tentang kepentingan peribadi, kepentingan diri, memikirkan tentang reputasi diri. Orang tanya, dia sembunyikan kebenaran. Orang tanya, dia main play safe. Ini zaman kita nak menuju ke zaman tu. Sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang menipu. Yusaddaqu fihal kadhib, yang mana orang yang benar dikatakan berdusta. Orang cakap betul, dia kata orang tu bohong. Tuan-tuan, kita ke arah itu. Saya belajar bidang hadis. Kadang-kadang kita nilai hadis yang masyhur dalam masyarakat, tetapi ia dihukum palsu oleh ulama hadis. Tiba-tiba orang kata saya bohong. Jangan percaya dia ni bohong masyarakat, sampai saya kena keluarkan sijil. Mula-mula dia kata kita tipu masyarakat, tak ada kelayakan, kita bagi keluar sijil. Ni sijil saya. Sip baik, keputusan bagus sikit. Kau tak segan jangan nak tunjuk. Lepas keluar keputusan, dia kata ini semua bangga diri. Pulak dah. Orang tuduh kita, ni khaluat ke apa ni kan? Kita kata dak, saya dah kahwin, kita pun keluar kad kahwin. Ini semua bangga diri. Tak pening tuan-tuan. Yusaddaqu fihal kadhib, orang yang bohong dia kata betul. Orang yang bohong dia kata betul. Bawa cerita merepek, boleh pergi mana-mana, ceramah bebas, masuk TV. Tapi cerita karut, kita cerita betul, kita bawa sumber, mengelirukan masyarakat. Kita sedang berhadapan dengan situasi ini. Bukanlah geram tak nak bagi peringatan.
Kalau orang tak pergi bercakap, saya pun okey juga, dapatlah relax sikit, suara pun dah tak ada ni, Tapi kita sedih. Pasal apa dihalang bercakap? Pasal apa tak boleh bercakap? Dia kata sebab bohong. Sedangkan kita ambil pandangan kita daripada ulama' muktabar, maka kita dikatakan sebagai pembohong. Jangan percaya tuan-tuan, ni semua pakat bohong belaka. Ni semua budak-budak muda kan faham sangat bahasa Arab. Kalau betul tak betul kami ni, panggillah bersama, kita bincang, kita discuss, kita diskusi, nak tengok pemahaman aku tak betul ke, pemahaman hang yang tak ada asal. Kan kita sama-sama ahli sunnah, tapi Nabi memberikan ancaman benda ni akan berlaku, yang mana kadang-kadang kita tak sedar, kerana kita leka dengan amalan yang kita biasa buat, sampai kita tak semak daripada mana asal amalan kita. Sehingga apabila datang satu orang nak bagi betul amalan tu, kita rasa dia bohong. Kita tak teringin pun nak semak betul ke tak. Tu masalah. Maka Nabi sebut dalam hadis ni, akan muncul zaman ni, zaman orang cakap betul dikata bohong, orang bohong dikata betul. Orang yang menyandarkan pandangannya kepada ahli sunnah dikatakan bukan ahli sunnah. Orang yang menyandarkan pandangan dia pada cerita khurafat dan tahyul dikata ahli sunnah sejati. Kita bimbang benda ni bila dibiarkan berterusan, kita sangat-sangat bimbang. Dan zaman ni juga Nabi kata yu'tamanul kha'in, orang yang khianat diberi amanah. Kita tahu dia khianat, kita tahu dia tak amanah, kita bagi dia pegang amanah. Wa yukhawwanul amin, orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Bila benda ni berlaku? Bila mana masyarakat tak kenal apa itu amanah, apa itu khianat. Kerana masyarakat terlalu jauh berada daripada agama. Hiburan yang melalaikan. Tuan-tuan tengok hiburan. Setiap generasi ada pentas yang disediakan untuk menyanyi, daripada kecil sampai ketua bangka. Ni tuan-tuan pergi ni, nak audition dah ni, Kilauan Mas. Nak pergi audition dah kan? Nak audition dah ni. Kami tak tahu Ustaz, kami masuk pertandingan apa? Pencetus rumah kan? Manusia berada jauh daripada agama, maka mereka tak tahu apa itu amanah, apa itu khianat. Mereka tak kenal. Kadang-kadang orang yang tak layak untuk pegang satu-satu jawatan, terutama jawatan agama, diberikan amanah kepada dia, sedangkan dia tak mampu untuk buat. Sedangkan dia tak ada kelayakan untuk buat, tapi orang bagi. Sebab apa? Sebab dia tak tahu apa itu khianat, apa itu amanah. Wa yantiku fiha ruwaibidah, dan orang-orang ruwaibidah, golongan ruwaibidah, mula bercakap pada waktu tu. Mereka diberi ruang untuk bercakap. Yang tak ada kepakaran dalam agama nak bercakap pasal agama. Yang tak ada kepakaran dalam perbandingan mazhab nak bercakap dalam perbandingan mazhab. Yang tak ada kepakaran dalam ilmu hadis nak bercakap dalam ilmu hadis. Semua pakar nak bercakap belaka. Orang yang ada kepakaran tak dibagi bercakap. Alasan? Tak ada alasan apa? Reka alasan. Tuan-tuan, sangat-sangat bahaya. Maka golongan sahabat dia tanya, Ruwaibidah tu apa? Maka kata Nabi, lelaki yang lekeh tapi nak cakap tentang urusan umum. Lelaki yang lekeh nak bercakap dalam urusan masyarakat secara umum. Maka ini adalah salah satu daripada fitnah yang mana umat kena bersedia.